Mari kita baca soalan. Bahagian A ialah masalah bentuk. Sebuah segi empat sama dan segi empat tepat dan jumlah luas kedua-duanya melebihi 8 meter persegi. Bahagian B pula beralih kepada satu persamaan kuadratik dengan pemala tak diketahui P di dalamnya. Ini yang kita diberi. Segi empat sama dan segi empat tepat dengan sisi masing-masing. Fakta bahawa jumlah luas melebihi 8 dan persamaan kuadratik untuk bahagian B. Dan ini yang kita perlu cari. Julat untuk X, kemudian julat untuk P untuk punca khayalan, dan akhirnya satu persamaan baharu yang dibina daripada punca-punca asal. Jadi ini rancangan kita. Kita diberi dua bentuk dan satu syarat luas, ditambah satu persamaan kuadratik. Kita perlu cari julat untuk X, julat untuk P, dan satu persamaan baharu. Ini rajahnya. Di sebelah kiri, segi empat sama dengan sisi X. Di sebelah kanan, segi empat tepat, tingginya X, dan lebarnya 2X tambah 10. Luas segi empat sama ialah X kali X, iaitu X kuasa 2. Luas segi empat tepat ialah X kali 2X tambah 10. Langkah 1. Tambah kedua-dua luas dan tetapkan jumlahnya melebihi 8. Segi empat sama memberi X kuasa 2. Segi empat tepat memberi X kali 2X tambah 10. Dan jumlah kedua-duanya mesti melebihi 8. Kembangkan luas segi empat tepat itu. Kumpulkan sebutan serupa dan bawa 8 itu ke sebelah kiri untuk dapatkan satu ketak samaan kuadratik piawai. Sekarang faktorkan sebelah kiri. Langkah 2. Gunakan kaedah jadual pada kedua-dua faktor. Setiap faktor bersamaan sifar pada X sama dengan 2/3 dan X sama dengan negatif 4. Kedua-dua nilai ini membahagikan garis nombor kepada 3 rantau. Jadual mempunyai satu baris untuk setiap rantau. Kita baca tanda setiap faktor, kemudian darabkan. Apabila X kurang daripada negatif 4, kedua-dua faktor negatif, jadi hasil darabnya positif. Antara negatif 4 dan 2/3, faktor pertama negatif dan faktor kedua positif, jadi hasil darabnya negatif. Dan untuk X lebih besar daripada 2/3, kedua-dua faktor positif, jadi hasil darabnya positif semula. Langkah 3. Jadual memberitahu kita di mana hasil darab itu positif. Jadi hasil darab melebihi sifar apabila X kurang daripada negatif 4 atau X lebih besar daripada 2/3. Tetapi X ialah sisi bentuk sebenar, jadi X mestilah positif. Ini menolak rantau negatif itu sepenuhnya. Jadi jawapan untuk bahagian A ialah X lebih besar daripada 2/3. Sekarang bahagian B. Pertama, bilakah persamaan ini mempunyai punca khayalan? Susun semula kepada bentuk piawai dengan membawa 4P ke sebelah kiri. Maka A ialah 1, B ialah 3 dan C ialah 4P.
Punca khayalan bermaksud tiada punca nyata. Itu berlaku apabila pembeza layan negatif. Tetapkan pembeza layan kurang daripada sifar, kemudian gantikan nilai-nilainya. Permudahkan, kemudian bahagikan dengan 16. Oleh sebab kita membahagi dengan nilai negatif, tanda ketaksamaan bertukar arah. Bahagian B. Soalan 2. Menggunakan persamaan yang sama. Mula dengan hasil tambah dan hasil darab puncanya. Bagi satu kuadratik, hasil tambah punca ialah negatif B per A dan hasil darabnya ialah C per A. Jadi hasil tambah punca ialah negatif 3/1, iaitu negatif 3. Dan hasil darab punca pula ialah 4pi/1, iaitu 4pi. Sekarang punca-punca baharu ialah alfa tolak beta tambah 1 dan beta tolak alfa tambah 1. Apabila ditambah, alfa dan beta saling batal, meninggalkan 1 tambah 1, iaitu 2. Langkah 6. Hasil darab punca-punca baharu memerlukan sedikit lagi kerja. Ini hasil darab kedua-dua punca baharu itu. Kumpulkan setiap faktor sebagai 1, tambah atau tolak kuantiti alfa tolak beta. Itu ialah beza 2 kuasa 2, jadi ia menjadi 1 tolak alfa tolak beta, semuanya kuasa 2. Kita tahu alfa tolak beta kuasa 2 bersamaan hasil tambah kuasa 2 tolak 4 kali hasil darab. Ambil hasil tambah dan hasil darab daripada persamaan kita tadi. Negatif 3 kuasa 2 ialah 9, tolak 4 kali 4pi, memberi 9 tolak 16pi. Jadi hasil darab punca-punca baharu ialah 1 tolak 9 tolak 16pi, yang dipermudahkan kepada 16pi tolak 8. Kini kita ada hasil tambah baharu, 2, dan hasil darab baharu, 16pi tolak 8. Satu kuadratik dengan hasil tambah dan hasil darab yang diketahui ialah X kuasa 2, tolak hasil tambah kali X, tambah hasil darab. Memasukkan nilai-nilai ini memberi persamaan baharu X kuasa 2 tolak 2X tambah 16pi tolak 8 sama dengan sifar. Jawapan akhir. Bahagian AX lebih besar daripada 2/3. Bahagian B1, P lebih besar daripada 9/16 untuk punca khayalan. Bahagian B2, persamaan baharunya ialah X kuasa 2 tolak 2X tambah 16pi tolak 8 sama dengan sifar.